Okay, dah habis buat video, so kita nak menghala balik. On engine. Let's go. Oh, boleh tak reset trip meter? Macam mana reset? Mungkin boleh tekan ni kot. Nope, tak boleh. Ni. Oh, reset. Okay, jom. Panas. Function ABS? Ya, function. Keluar. Sini. Sini keluar. Ni masuk. Sini keluar. Oh, salah jalan ni. Ya, ini dia handling dia. Boleh tahan. I mean, nak cakap susah tu tak lah. Tapi siapa yang dah biasa dengan bawa motor besar, mungkin tak ada masalah kot. Wait, aku nak ada mana ni? Aduh. Tapi bila enjin korang, enjin skuter ni dah 250, dia punya power tu memang dah lebih dah cukup lah. Jalan straight boleh. Tak boleh ke kanan? Jalan ni dah berubah dah. Dah. Oi, silau. Matahari silau siap. Lalu mana ni? Macam mana keluar ni? Aduh. Tadi jalan dia tutup lah. Aduh, ya ini dia AW Tanova 250. Skrin dia bila kat matahari kan, dia silau sikit lah. Dia tak secerah skrin yang ada sekarang. Throttle dia ni terlalu panjang lah. Kacau. Kau kena tarik tu nak full throttle tu kena kena pergi depan, tarik ke belakang. Kalau tak dapat full throttle. Kalau kau macam ni nak pergi full throttle, kau dah kena macam aduh, kelakar. Tak apalah, mana-mana thing kan. Harga pun kalau nak comparekan dengan dia punya counterpart tu 2 kali ganda kan. So nak tenangkan hidup lah dengan dia. Just aku tak puas hati bahagian ni lah. Bahagian tu punya airflow lah dekat windscreen ni. Aku tak tahu kenapa. Yang Viper itu aku bawa tu sedap lah. Tapi yang ni macam betul-betul kacau tau. Bila bawa kan dekat dalam aku punya helmet, kalau pakai full face, dia punya angin tu tak nak kalah. Macam ni, terlalu banyak angin. Dia dalam dia terlalu banyak angin. Wah, aku lupa nak set dia punya microphone level. Aduh, kejap, aku tengok sekejap. Wah, start sekejap. Aku tengok kalau boleh adjust dekat sini. So selalunya aku akan ubah dekat sini, boleh tak? Boleh. Kau akan letak negatif 12.
untuk kurangkan angin dekat. Okay dah. Okay kot, audio dia better lah. Let's go. Okay, full throttle. Brake full throttle. Brake dia kena tekan dalam sikit lah. Walaupun dia 4-port caliper plus RCB punya ni, rasa macam tak puas lah dia punya braking. Tak tahu kenapa. Dia kena beli di Malik ke apa? Tarik full throttle. So sekarang ni zaman korang nak beli skuter lah, memang best lah. Gila banyak option. Lagipun 250 bawa daripada 15,000 lah. Memang best lah. Dulu ada, dulu masa awal-awal tahun 2020 kan, dia ada tak silap aku W Motor ES 250. That one harga dia pun memang berbaloi lah. Tapi dia sedikit kecil lah. Dia bukan macam Maxi lah. Yang ni consider almost a complete Maxi lah, Maxi scooter. Tapi compartment je yang bawah seat dia kecil sikit. Kalau nak compare dengan dia punya original kan, yang tu original tu lagi besar dia punya compartment. Tapi yang ni macam kecil sikit. Full throttle. Tapi power cukup. Bunyi dia best. Bunyi dia boleh tahan. Aku tak suka bike mirror ni. Aduh, spoil lah. Kalau aku dapat original pun lagi best. Tapi mungkin aku complain sebab dia besar. Tapi yalah. Oh well, orang manusia tak kapal hati. Okay, kalau aku duduk macam ni kan, aku duduk relax, kaki ke depan, buntut ke belakang. Oh, dia punya angin. Aku dah tutup dah semua ventilation dekat aku punya helmet ni, tapi still rasa macam banyak angin datang kat sini tau. Dia macam kumpul-kumpul. Aduh, tahulah. Mungkin kalau dah tukar windscreen lagi besar, lagi ni terlindung, so dia punya angin tu je kurang lah. Siapa pengguna Nova boleh lah beritahu kenapa memang angin dia macam ni ke? Jom kita potong. Allah, Allah, Allah. Bagi lintang buat siap. Aduh ya Allah. Betul lah ni, lintang dia betul-betul kuat. Tapi ni tengoklah, kalau sempat aku buat top sikit lah. Kalau tak sempat tak buat lah. Ini sekadar macam motovlog skuter 250 sekarang. Memang masa-masa yang bagus untuk beli. Power dia sedap lah. Power dia sedap. Power dia sedap, boleh tahan. Power skuter 250 ni memang dah sedap. Kalau nak compare dengan Viper AX, yang ni is another level of power lah. Dia best lah. Hanya dia punya angin tu, aku tak puas hati bagi angin tu. Kenapa Maxi scooter dia punya, bila kau duduk relax, dia punya turbulence tu, oh ya Allah, teruknya. Nanti next time aku akan try motor 25, skuter 250. Aku tengok compare punya angin dia macam ni ke apa. Itulah guys, itu je lah nak cakap. Allah. Jangan biasa komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.